Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita tunjukkan sebuah Toyota Vel taklah ni Toyota Alphard. Walaupun nampak rupa paras dia ada sikit macam Velfire, tapi sebenarnya dia Alphard. Yang ni adalah Alphard AGH40 yang generasi terbaru daripada Alphard. Tak sama dengan yang model lama. Yang model lama dia banyak spek, ada X-Spec, ada S, ada SA, ada S-Type Gold, ada SC, ada yang spek paling tinggi lah, Royal dan sebagainya lah, whatever. Tapi yang ni dia datang dengan satu spek saja. Yang ni datang spek Z saja. Kalau untuk Alphard, kalau Velfire dia datang Z Premium. Means engine 2.4 turbo, ada 2-wheel drive dan 4-wheel drive, tu optional. Yang ni pun sama. Yang ni GH40 dia ada 40 dengan 45, so dia sama sajalah, ada 2-wheel dan 4-wheel. Okay, kita walk around keseluruhan kereta ni macam mana. Untuk zahir dan batin dia kita akan bincangkan kemudian. So ni rupa paras sebenar untuk daripada belakang, boleh nampak. Yang ni spoiler dia lebih tinggi. Kereta ni pun dia lebih tinggi, lebih panjang dan lebar sama. Kalau model ni dia pendek sikit, dia rendah sikit. So ni variant paling baru, latest new. Sport rim dia 18 inci tapi tebal nampaknya gitu. Untuk safety features macam biasa, luaran kita semua dah tahu. Dia dah ada blind spot monitoring, boleh nampak kat sini. Okay, keyless entry. Dan juga keyless entry dia ada button lah. Kalau zaman dulu just tekan button saja. Yang ni dia dah boleh nampak buka dengan tutup. Macam tu. Okay, let's go. Kita terjah lebih dalam. Untuk bahagian ruangan dalaman, overall kereta ni memang design baru. Kita nampak dia punya design dia lebih modern dan juga lebih look like sedan car. Dia punya kedudukan dashboard dia senang capai, and then dia punya konsol tengah dia, glove box dia cukup besar dan cukup tinggi. So kereta ni consider macam dia nak dudukkan MPV baru seperti Alphard ni berada dalam keselesaan sebuah sedan mewah. Dia tak nampak macam sebuah MPV ataupun van lah. Dia nak hilangkan semua tanggapan tu. Okay, untuk steering wheel kita boleh nampak dia ada ukiran kayu macam ni. Ni kayu dia nampak matte sikit. Dia tak nampak shining macam model previous model. Yang latest model ni dia nampak matte sikit. Dia nampak mati sikit lah. And then dia punya ukiran-ukiran dalaman dia ni memang nampak mewah. Update punya terkini punya steering wheel. Display meter dia pun dah full digital. Infotainment dia besar macam ni, dalam 13 inci lebih. And then dia punya sistem dia, pengaturan dia semua based on dia punya sistem ini. Dari segi auto parking, dari segi blind spot monitoring boleh on off, and then safety features macam auto limit, speed limit, semua tu diorang dah set up dalam tu saja. Macam ni dia dah lengkap dengan DIM dan juga full leather. Serta kereta ni kalau kita nampak untuk seat belakang dia, kita buka pintu kita akan nampak side step ni. Ini merupakan spek yang tinggi dan lengkap lah. Sebab ada yang ada yang tak ada. Selain itu curtain net dia ni pun jenis auto down and auto up. And bahagian dalaman dia macam ni lah, memang mewah. Seat dia saya rasa sedikit lebih besar daripada seat model lama. Memang sedikit lebih besar daripada model lama. Selesa pun cukup selesa. Untuk ketinggian lantai, kereta ni sedikit lebih tinggi lantai daripada model sebelum ni. So untuk abang-abang yang berminat nak cari kereta AGH40, kita ada ready stock banyak unit. Starting price kita bawah 300 pun ada, sampai lebih 300 based on tahun dan juga grade. Tapi mostly kita punya grade 4.5 dan 5 lah. So berminat boleh WhatsApp saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil. Cari Recon, cari Nabil. Pastikan grade original. Ada bunyi lagi. Tersepit. Itu dia sistem baru untuk safety dia. So berminat WhatsApp cepat-cepat. Okay.
Bye bye.